صلي عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada anda semua yang menonton secara live melalui aplikasi Zoom atau menerusi Facebook. Selamat datang dan bertemu kita kembali dalam siri webinar Wakaf bersama Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat. Tajuk webinar kita pada pagi ini adalah Wakaf versus Sedekah, sama ke? InsyaAllah, webinar siri kali ini akan dikemudi oleh saudara Piu Amin bersama panel daripada Yayasan Wakaf Malaysia iaitu Encik Muhammad Fazli bin Rosli, Eksekutif Kanan Bahagian Pengurusan Dana Yayasan Wakaf Malaysia, dan mewakili Bank Rakyat adalah Ustaz Wan Ramaizi bin Hawan Hussein, Ahli Jawatan Kuasa Syariah Bank Rakyat. Sebelum kita mulakan, suka untuk saya maklumkan kepada anda semua bahawa webinar siri 1 ini akan diadakan selama 1 jam 30 minit yang merangkumi 3 pusingan termasuk pusingan penutup. Setiap panel diperuntukkan masa selama 12 minit bagi setiap pusingan. Buat para penonton yang menonton menerusi aplikasi Zoom, jika anda mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, anda boleh kemukakan soalan di ruangan chat di sebelah kanan anda, dan jika anda penonton di Facebook Live, anda boleh kemukakan soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah Urus Setia akan bantu anda. Sambil anda menonton webinar, jangan lupa untuk like dan share live Facebook ini agar manfaatnya dapat disebar luas kepada lebih ramai orang. Jangan lupa juga untuk like dan follow semua media sosial Yayasan Wakaf Malaysia sama ada di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube atau TikTok untuk dapatkan pelbagai maklumat dan aktiviti terkini di Yayasan Wakaf Malaysia. Jom kita ambil keberkatan sepenuh hari Jumaat yang penuh barakah ini untuk kita wakafkan sedikit harta kita ke tabung wakaf tunai Yayasan Wakaf Malaysia. Boleh layari www.ywm.gov.my. Anda boleh survey kat situ, boleh tengok pelbagai jenis produk yang ada dan boleh terus sumbangkan wang anda kepada tabung wakaf Malaysia. InsyaAllah setiap pewakafan anda layak untuk mendapat pengecualian cukai. Sekian saja pesanan daripada pihak Urus Setia. Saya serahkan pentas webinar ini kepada saudara Piu Amin. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada seluruh peserta webinar siri 1 anjuran Yayasan Wakaf Malaysia dan juga rakan sahabat penganjur Bank Rakyat, bank pilihan anda. Alhamdulillah, moga-moga pagi Jumaat yang cukup barakah ini kita mulakan dengan pelbagai amalan sunat untuk kita segarkan badan kita, untuk kita berpagi-pagian mencari keberkatan dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pagi ni kita tak sia-siakan peluang yang ada. Mungkin ada ramai di kalangan kita yang tengah sibuk nak buat persiapan untuk pulang ke kampung, untuk mengambil peluang bercuti sempurna di Bali. Kita ucapkan juga selamat kepada rakan-rakan kita yang beragama Hindu. Dan apapun kepada anda semua di luar sana, insyaAllah terus kekal bersama kami dan tolong promosikan kepada rakan-rakan kita yang lain kerana pagi ni webinar yang cukup istimewa kerana kita akan cambahkan ilmu kita, kita akan pelbagaikan lagi variasi idea kita berkaitan dengan wakaf, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan instrumen harta umat Islam yang boleh kita kembangkan dan kita manfaatkan kepada seluruh golongan masyarakat insya-Allah. Okey,
Saya bukan berkesurangan macam anda saksikan di paparan visual telefon anda ataupun komputer anda ataupun di mana anda saja berada. Saya bersama dengan dua orang ahli panel yang cukup hebat dan berkaliber saya kira. Daripada panel pertama bersama dengan kita semua adalah Al-Fadhil Ustaz Wan Rumaizi Wan Hussein selaku ahli Jawatankuasa Syariah Bank Rakyat. Apa khabar Ustaz Wan? Khabar baik, terima kasih. Alhamdulillah, nampak segar, nampak bertenaga pagi ni. Dan kita juga bersama dengan orang kuat daripada Yayasan Wakaf Malaysia. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli bin Rosli selaku Eksekutif Kanan Bahagian Pengurusan Dana Yayasan Wakaf Malaysia. Apa khabar Ustaz? Bertemu lagi kita. Alhamdulillah, sihat-sihat. Bertemu lagi. Alhamdulillah. Nampak baju tu baju kurta ke baju batik tu? Kurta. Kurta dia macam hari Jumaat kan, kita cantik-cantik pagi ni insya-Allah. Dan kepada anda semua macam mana, tolong sharekan video kita kalau anda tonton di live Facebook sebab kita buat cross post juga. Kita sedang ditayangkan di banyak channel-channel Facebook, antaranya channel Jakim, antaranya channel Yayasan Wakaf Malaysia juga, dan banyak lagi channel Facebook yang boleh anda kembangkan kerana kita nak mempromosikan banyak perkara baik, lebih-lebih lagi berkaitan tentang wakaf harta umat Islam yang kita boleh kembangkan. Yang mana hari ini kita tahu ada sebagian harta umat Islam bila tak diuruskan akhirnya dibekukan. Bila dibekukan berbilion ringgit tak dapat diuruskan dan tak dapat dimanfaatkan. Jadi jawapannya hari ini ada di kalangan kita yang rasa confused, yang rasa keliru. Macam mana agaknya nak bezakan antara wakaf dan sedekah. Sebab itu tajuk kita hari ini dalam webinar, wakaf versus sedekah. Sama ke? Sama ke tak sama? Itu jangan tanya saya sebab saya moderator. Kena tanya dengan ahli panel kita. Jadi bagi anda yang rasa pening-pening, hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat ni dituntut untuk kita tambahkan pahala, untuk kita tambahkan sedekah, untuk kita buat amalan kebaikan. Tapi saya pun teringin nak buat wakaf. Sebelum ni dah buat sedekah. Tak payah buat wakaf lah. Saya pula dah buat wakaf. Sedekah tak payahlah. Macam mana ni? Jangan pening-pening. Anda stay kat sini. Anda ajak kawan-kawan untuk tengok, ajak mak ayah, ajak seluruh ahli keluarga. Kalau ada anak-anak yang tak pergi sekolah pun, tak apa. Bagi dia dengar juga pagi ni. Sebab apa? Kita nak cambahkan ilmu kita berkaitan dengan ilmu wakaf dan juga sedekah. Okey. Macam biasa, kita akan teruskan dengan ahli panel kita. Setiap ahli panel ada 12 minit. Dan setiap selepas satu pusingan, kita akan ada video tayangan untuk anda semua. Jadi tak bosanlah. Kita ada sedikit cambah ilmu, kita ada visual untuk dipaparkan. Jadi insyaAllah kita meriahkan lagi pagi ini untuk kita kembangkan lagi ilmu kepada seluruh rakan-rakan peserta webinar dan kepada anda yang menonton di ruangan media sosial. Okey, kita nak terus kepada soalan pertama ataupun pusingan pertama yang mana diajukan kepada Ustaz Wan selaku ahli Jawatankuasa Syariah Bank Rakyat. Ustaz Wan, kebiasaannya orang kita ni memang dah biasa dengan perkataan sedekah. Hari Jumaat sedekah, dekat masjid cerita sedekah, Ramadan pun cerita pasal sedekah juga. Dan ada juga yang keliru dan tak faham tentang wakaf. Sebab bila sebut wakaf, wakaf macam sedekah. Sebab caranya kita bagi harta kita dekat orang lain. Sedangkan kedua-dua ni subjek ataupun objek sedekah ke wakaf ke, dia ada maksud dan takrifan dia yang sendiri. Ada faedah dia sendiri. Ada syariat, persyariatan, ada kaedah dia. Jadi Ustaz kat sini kita nak bagi clear lah Ustaz. Baik. Kan kita tak nak blur-blur lagi, kita tak nak kabur-kabur lagi. Ustaz cerita sikit kepada kita semua sebagai permulaan apakah beza antara wakaf dan sedekah yang mana kita nak pastikan ianya seiring dengan tajuk kita pada hari ini. Sama ke wakaf dengan sedekah tu? Dipersilakan apa tu Ustaz? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tuan Moderator PU Al-Amin, yang dihormati juga Ustaz Fazli Yayasan Wakaf Malaysia, terusnya penonton, audiens, adik kakak sekalian lah. Mengenai persoalan sedekah dengan wakaf ni sama ke? Saya rasa lebih baik kalau kita tahu secara umum bahawa sedekah ini ialah apa saja pemberian yang dibuat kerana ingin taqarrub, ingin mendekatkan diri dengan Allah. So pemberian yang dibuat untuk mendekatkan diri dengan Allah, itu adalah takrifan umum untuk sedekah.
So dalam bahasa yang mudah kita kata pemberian yang dibuat lillahi ta'ala. So apabila disebut pemberian, dia melibatkan mengeluarkan harta daripada hak milik kita lalu diberikan kepada beneficiary, kepada targetlah, kepada orang lain tanpa kita mengharapkan apa-apa balasan, tanpa mengharapkan apa-apa pulangan duniawi. Yang kita nak hanyalah pahala di akhirat. Okey. Jadi oleh sebab itu harta yang disedekahkan kepada yang disedekahkan kepada orang lain itu sudah tidak lagi menjadi milik kita sebaik sahaja pemberian sedekah itu dibuat. Harta sedekah mengeluarkan harta daripada hak milik kita memberi kepada orang lain. So untuk nak membezakan antara sedekah dengan wakaf, kita moleklah kita kembali kepada nas syarak lah ya. Jadi perkataan sedekah ni kalau kita tengok kepada nas, dia digunakan dengan pelbagai makna. Antaranya makna pertama, sedekah digunakan untuk makna sedekah tatawwu' ataupun sedekah am, iaitu sedekah sunat. Yang ni dia muncul dalam hadis Rasulullah SAW. Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW kullu ma'rufin sadaqah, rawahul Bukhari. Di sini Rasulullah SAW berkata setiap perkara ma'ruf, setiap perkara kebaikan itu adalah satu sedekah. Sedekah dekat sini bermaksud sedekah am. Satu kebajikanlah yang dibuat kerana ingin menuntut pahala daripada Allah SWT. Dalam satu nas yang lain, nas hadis yang lain daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillatin yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana di padang mahsyar nanti ada 7 golongan yang dipayungkan oleh Allah SWT daripada teriknya matahari di padang mahsyar dengan bayangan yang di mana tak ada bayang lain kecuali bayangan daripada Allah SWT atau payungan Allah SWT. Dia disebut 7 golongan ini. Antaranya imam yang adil, antaranya orang yang hatinya terikat dengan masjid, dan di antaranya juga di antara 7 golongan ini ialah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfahu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan golongan antara golongan 7 ni ialah rajulun tasaddaqa bi sadaqah. Orang yang bersedekah, mengeluarkan bersedekah dengan satu sedekah yang mana disembunyikan, tidak diwar-warkan sehingga kan diberikan dia punya perumpamaan tu tak ada orang lain tahu, tangan kirinya pun tak tahu apa yang dibuat oleh tangan kanan. So di sini sedekah, maksud di sini ialah sedekah tatawwu', sedekah am, yang sedekah sunat. Itu makna pertama. Makna kedua, nas juga warid menggunakan perkataan sedekah ini tetapi dengan maksud sedekah wajib ataupun zakat. Yang ini kita tengok pada surah Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanan lahum. Ayat itulah. Di sini Allah SWT memerintahkan agar diambil daripada harta mereka itu satu sedekah. Sedekah di sini dihuraikan dalam konteks ini ialah zakat lah. Zakat. Itu maksud kedua. Maksud ketiga, bagaimana perkataan sedekah digunakan dalam nas ialah ketika kisah Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia dibahagikan ghanimah perang Khaybar, maka dia dapat satu kebun tamar. Maka Umar radhiyallahu taala anhu ingin menginfakkan kebun tamar yang menjadi ghanimah dia ni, lalu Rasulullah SAW menyarankan beliau seperti berikut, faqala Nabi SAW tasaddaq bi aslihi la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu walakin yunfaqu thamaruhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Rasulullah SAW berkata, maka berkata kepada Umar, kamu bersedekahlah, prinsipalnya. Kapitalnya kamu sedekahkan, tapi dia tidak boleh dijual, tak boleh diberikan kepada orang lain dan tidak boleh diwariskan. Akan tetapi apa yang boleh diambil ialah manfaat buahnya. So di sini sedekah tasaddaq bihi. Rasulullah SAW cakap tasaddaq bi aslihi.
maka sedekahkanlah prinsipalnya. So sedekah dekat sini dalam konteks yang dimaksudkan ini ialah apa yang kita bincang hari ini, itu wakaf. So maksud pertama kepada sedekah ialah maksud default. Default lah, masa bila disebut sedekah dalam nas, maka ia bermaksud sedekah tatawuk secara am. Sedekah dengan maksud am, harta yang diberikan tanpa mengharapkan balasan kecuali pahala daripada Allah Ta'ala. Maksud kedua dan ketiga memerlukan pemahaman berdasarkan konteks. So berumusan daripada sini, perkataan sedekah dalam nas itu sendiri muncul dengan pelbagai makna lah. Yang mungkin menyebabkan berlakunya kekeliruan di antara sedekah sunat, sedekah wajib dan sedekah dalam bentuk wakaf. Jadi di sini maksudnya kalau kita nak sorot lebih dalam sikit hadis yang ataupun perkataan sedekah tasaddaq bi aslihi yang warid dalam kisah sedekah Umar tu, kita nampaklah perbezaan di antara sedekah dengan maksud am dengan al-waqfu, dengan sedekah yang dalam konteks wakaf. Sedekah yang kita tahu ialah sebagaimana yang kita sebut awal tadi, harta yang diberikan, yang dikeluarkan daripada hak milik kita kepada beneficiary, kepada target, kepada orang yang kita maksudkan, yang menjadi bila kita dikeluarkan sudah pun menjadi milik mereka untuk digunakan secara bebas. Itu sedekah am. Walau bagaimanapun, wakaf ialah harta yang dikeluarkan daripada hak milik pewakaf, tidak menjadi hak milik beneficiary wakaf, maquf alaih, tetapi tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang lain, tidak boleh diwarisi, cuma manfaatnya sahaja boleh dinikmati oleh mereka. Jadi itulah maksud fuqaha apabila mereka mendefinisikan wakaf sebagai habsul asli wa tasaddaq bil manfa'ah. Fuqaha bila mendefinisikan wakaf, dia kata habsul asl, retain the capital, retain the principal, distribute the profit only. So aset wakaf ini tidak dipindah, dimilikkan kepada beneficiary lah, tidak seperti sedekah biasa. So itulah antara perbezaan yang kita kata yang signifikan lah di antara sedekah biasa, di mana sedekah wakaf ini adalah satu bentuk sedekah, tapi dia tidak memindahkan pemilikan aset kepada maquf alaihi, tetapi memberi rights, memberi hak untuk claim on the income, on the profit, on the harvest of the capital, on the gain, on the ghullah, on the manfaat yang terhasil daripada wakaf itu. Dalam masa yang sama, harta yang diwakafkan tidak lagi berada di bawah liability atau tidak lagi di bawah hak milik penderma, pewakaf, kerana dia hanya dan dia yang diboleh claim daripada Allah Ta'ala hanyalah pahala di akhirat lah. Begitu. Jadi syariat Islam mengiktiraf wakaf ini sebagai amalan sedekah yang sangat digalakkan kerana ia menjanjikan unlimited pahala inflow, unlimited pahala flow yang berterusan kepada pewakaf selagi mana harta yang diwakafkan itu kekal dan memberi manfaat. Jadi kalau saya boleh samarikan, sedekah dan wakaf ini adalah sama-sama bentuk kebajikan yang dibuat kerana Allah Ta'ala, yang dibuat kerana mengharapkan pahala. Cuma operability dia berbeza, operation dia berbeza. Cara mengoperasikan sedekah am dengan mengoperasikan wakaf ada perbezaan yang perlu disantuni sebaik mungkin. Saya rasa itu sajalah dahulu buat masa sekarang. Harap sudah pun menjawab persoalan tu tadilah Tuan Moderator. Okey. Ya, betul. Alhamdulillah. Mana jelaslah tentang instrumen wakaf dan juga sedekah melalui dalil dan juga melalui hujah-hujah yang menunjukkan pada kita ada bahagian dan juga ada manfaat dan kaedah yang berbeza. Dan terima kasih pada Ustaz Wan atas penerangan lanjut, dan insyaAllah kita akan teruskan kepada Ustaz Fazli kita. Jadi sebelum itu, kepada anda semua yang masih lagi belum follow
seluruh daripada media sosial Yayasan Wakaf Malaysia. Contohnya, anda boleh nak dapatkan maklumat info terus pergi ke website rasmi Yayasan Wakaf Malaysia. Anda juga boleh pergi ke Facebook, follow di Instagram, boleh follow di Twitter, boleh subscribe YouTube dan juga ni yang terbaru kita kan, kita boleh follow dekat TikTok. Sekarang zaman TikTok, nak sekala kita kongsikan information pun kat situ juga. Ustaz Fazli pun entah ada TikTok dia sendiri kan. Kita tak tahu. Tapi sebelum kita nak cerita pasal TikTok Ustaz Fazli ke, kita nak cerita tentang TikTok siapa, kita nak cerita pasal Yayasan Wakaf Malaysia ni lagi Ustaz. Berkaitan tentang produk Yayasan Wakaf Malaysia itu sendiri, yang mana sebelum ni kita pernah dengar tentang Wakaf Tunai, Wakaf Tunai Malaysia. Just dulu mungkin Ustaz boleh tolong terangkan kepada kita tentang produk-produk Yayasan Wakaf Malaysia dan juga cara pelaksanaan dia. Dan sebahagian juga mengatakan bahawa pengurusan wakaf ini dia duduk di bawah Majlis Islam, Majlis Agama Islam Negeri dan juga di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Jadi di situ mungkin ada konflik ke dan sebagainya ataupun tidak. Jadi mungkin Ustaz Fazli mungkin boleh sama-sama untuk terangkan dan cerahkan kepada kita semua. Dipersilakan kepada Ustaz. Baik, terima kasih Tio Amin. Saya ada TikTok 928 follower. Okeylah, boleh. Tak banyak lah macam Tio Amin kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Tio Amin yang saya hormati. Walaupun nama dia rakan panel, tapi Ustaz Wan ni saya punya sifu. Ayo dulu Pio. Cuma yang hebat Ustaz Wan ni, pada dia muda sampai sekarang pun muda lagi. Saya je yang tua. Dia punya muka maintain. Memang macam inilah, tak ubah rambut semua. Saya rambut tak ada dah Pio. Ustaz Wan maintain. Banyak ni. 2006, 2007, 2005 macam tu saya kenal Ustaz Wan. Sampai sekarang sama. Itu dia punya kehebatan orang berilmu kan. Itu. Baik. Macam Pio beritahu tadi, sebelum kita mula, minta juga kepada sahabat-sahabat yang belum like, follow, share, mohon share sebab kita ambil ibrah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza marartum biriyal jannah farta'u. Kalau kita lalu je kat mana-mana taman-taman syurga ni, kita lepak sekejap, kita join. Farta'u, maka sahabat tanya, apa itu riyal jannah? Apa itu taman-taman syurga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun cakap, taman syurga itu adalah ihya khaliqaz zikr, majlis-majlis mengingati Allah, majlis-majlis ilmu. Jadi kawan-kawan, maklum cik-cik sekian, abang kakak, tolong share dan mudah-mudahan insya-Allah dengan cara share itu memberikan kita sedikit input dan insya-Allah ada yang Ustaz Wan cakap tadi unlimited pahala flow. Ustaz Wan punya ceramah Pio Amin kalau nak kenal dia punya term memang bombastik. Lagi ada punya slot kedua lagi ada dia punya ni kan. Unlimited pahala flow itu. Baik, soalan yang diajukan. Betul ya, Wakaf Malaysia telah pun, saya ringkaskanlah, Yayasan Wakaf Malaysia telah pun berada di dalam industri wakaf ini bermula 2008 sehingga sekarang 2022 hampir mencecah 14 tahun lah. Telah pun 14 tahun sebenarnya. Dan saya sendiri pun dah berkhidmat di sini bermula 2008, 2009 sampai sekarang dah dekat 13 tahun dan mencecah hampir 14 tahun. Jadi memang betul ada beberapa produk dan banyak sebenarnya produk-produk yang berkaitan dengan wakaf tunai ini yang dihasilkan ataupun diwujudkan oleh sama ada Yayasan Wakaf Malaysia sendiri ataupun dengan kerjasama pihak-pihak lain. Macam contoh sekarang ni kita buat dengan Bank Rakyat. Jadi Wakaf Tunai Malaysia, saya cerita satu-satu supaya kita faham flow dia dan kita tidak berterabur. Wakaf Tunai Malaysia adalah ibu kepada semua produk-produk yang berada di bawahnya. Bermakna di bawah Wakaf Tunai Malaysia ini adalah dia punya sijil wakaf. Ada lagi saya cerita sikit lah, walaupun kita punya core adalah Tunai Wakaf Bank Rakyat ni. Jadi saya cerita juga beberapa produk supaya kita faham. Di bawah Wakaf Tunai Malaysia ini memang ada produk-produk yang banyak. Saya boleh kata lebih daripada 5 dan mungkin menghampiri 10 produk. Mana kutipan ini akan dikumpulkan, yang mana adalah manfaat dia, mana kata di sini pewakaf ataupun penyumbang boleh dapat potongan cukai sebagainya. Itu antara dia punya benefit-benefit.
memang dah dapat dah bermula daripada 1 bulan 1 2022 sampai 31 Disember 2026. Mana kata ke semua penyumbang-penyumbang yang menyumbang di mana-mana produk Wakaf Tunai Malaysia, Yayasan Wakaf Malaysia dan juga dengan pihak-pihak lain yang ada kaitan dengan Yayasan Wakaf Malaysia layak untuk mendapat potongan cukai. Seperti awal-awal supaya untuk memberi semangat kepada tuan-tuan, lepas ni kita tunjuk je QR code tu ready dengan handphone. Terus balon terus berapa RM10, RM20 terpulang mana-mana kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Wakaf Tunai Malaysia diwujudkan bermula 2009 di mana asal-asal dulu Ustaz Wan P.U. Amin Yayasan Wakaf pun seperti agensi-agensi lain lah, baru bertapak. Jadi kami melakukan kajian-kajian. Ialah kita pun baru dalam bidang wakaf kan. Kita boleh nak kata wakaf ni terlalu advance di Malaysia pun baru nak bermula, tidak seperti zakat. Jadi kita antara yang mula-mula berada di dalam lapangan wakaf ini mengkaji apakah sebenarnya produk yang paling mudah, yang paling sesuai, yang paling lancar untuk kita berikan kepada masyarakat, hidangkan kepada masyarakat, bagaimana mereka mahu menyumbang dan wujudlah untuk berwakaf secara tunai. Kita brandkan dia sebagai Wakaf Tunai Malaysia. Asal-asal dulu kita ada wakaf tunai sahaja untuk umum. Mana kata semua masyarakat dia berwakaf tu, dia berwakaf kat situ. Dalam tempoh 2009, 2010, 2011 gitulah tersilap saya kan. Memang itulah dia punya tumpuan utama untuk masyarakat berwakaf secara tunai. Waktu itu pun kita punya medium pewakafan belum ada sistem lagi. Waktu itu memang pakai brosur. Saya ingat lagi brosur tu warna oranye. Memang dia punya tulisan pun besar-besar. Waktu tu kan memang waktu tu memang baru nak bermula. Masa tu tak ada zaman teknologi apa benda semua, tak ada lagi smartphone pun baru nak up masa tu. Waktu itu memang bermula dengan orang kata very scratch. Jadi sedikit-sedikit kita pun mendapat input daripada masyarakat. Oh, saya berminat nak wakaf tapi tak ada ke yang spesifik dekat bidang-bidang kesihatan ke, pendidikan ke, ekonomi ke. Jadi kami Yayasan Wakaf Malaysia mengambil kira pandangan-pandangan ini dan waktu itu wujud keperluan. Sebabnya bila dah mula dikenali, maka datanglah pula begitu banyak permohonan daripada masyarakat yang memang memerlukan specifically on particular segment. Maksudnya kata mereka ni memang betul-betul berada di bidang kesihatan. Mereka ni berada di bidang pendidikan. Jadi mereka memerlukan sedikit dana daripada Yayasan Wakaf, daripada sumbangan yang disumbangkan kepada Yayasan Wakaf untuk membiayai projek-projek tersebut. Jadi kita wujudkan sijil wakaf kesihatan, kita wujudkan sijil wakaf pendidikan, kita wujudkan sijil wakaf ekonomi. 3 tu antara yang terawal bersama dengan ibu dia tadi tu, yang ni, wakaf ni, umum ni, di bawah payung Wakaf Tunai Malaysia. Bertahanlah produk itu beberapa lama dan selepas itu Yayasan Wakaf Malaysia dalam 2-3 tahun ini yang bermula 2017 begitu telah membuka mata ramai pihak yang ingin bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Maka datanglah dan wujudlah produk-produk macam yang saya cakap tadi itulah. Sekejap saya ada master plan ni. Kalau Ustaz boleh nampak kan master plan mana kita rangkumkan ke semua produk kita. Kita ada sebenarnya, saya ringkaskan. Di samping itu kita ada kerjasama dengan instead of Islamic banking institution seperti Merakyat, kita ada juga beberapa kerjasama dengan takaful operator. Kita ada dengan Sun Life contohnya, dah saya ringkaskan. Sun Life, kita ada dengan MetLife, takaful ikhlas, yang mana pewakaf apabila meninggal dunia pun boleh mewakafkan sebahagian daripada mereka punya dana wakaf yang mereka sumbangkan. Limited on 1/3 lah wanted dia punya syarat-syarat pewakafan tersebut. Kita ada juga kerjasama dengan agensi-agensi kementerian sendiri, kementerian-kementerian. Kalau P.U. Amin dan Ustaz Wan alert ataupun tahu berkenaan dengan wakaf air, wakaf perkhidmatan air, sama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air, pun antara hot produk lah yang berada di Yayasan Wakaf Malaysia. Kita ada juga wakaf Masjid Hijau untuk mempromosikan masjid ni supaya menggunakan teknologi hijau ni lah. Bukan masjid tu kita cat hijau P.U. Tak. Maknanya kata masjid ni kita ambil, kita gunakan apa nama orang cakap tu, lampu LED lah, penghawa dingin 5 star, berbagai lah, solar dan sebagainya. Itu pun antara produk-produk yang kita create. Kemudian kita ada program dengan produk-produk berkaitan dengan pelaburan. Maknanya kata masyarakat melabur
Tapi apabila mendapat keuntungannya, dia diwakafkan. Banyaklah. Ini saya pun tidak berhasrat lah untuk menyebut kami punya partner ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di website fokus kita hari ini untuk kita tahu bagaimana sebenarnya dana wakaf ini diuruskan. Jadi di Yayasan Wakaf Malaysia ada satu bahagian yang saya sendiri duduk dalam bahagian itu, nama dia bahagian pengurusan dana. Menguruskan 3 elemen utama dalam kutipan ini. Pertama, terimaan. Yang kedua, agihan. Yang ketiga, pelaburan. Termasuk juga pelbagai platform yang kita sediakan bagaimana untuk masyarakat berwakaf. Jadi melalui kaedah ini, ketiga-tiga cerita ini, daripada sudut pengurusannya, terimaan itu datang daripada pelbagai sumber. Nanti kita ceritalah kat sesi seterusnya. Mula-mula ni bagaimana kita urus dulu. Apabila kita dapat dana ini, sudah semestinya macam Piu Amin cakap tadi, pihak berkuasa autoriti, macam itulah, pihak yang berautoriti, paling berautoriti dalam urusan wakaf ini adalah Majlis Ulama Islam Negeri. Dan Yayasan Wakaf Malaysia, kami punya ahli lembaga pemegang amanah adalah wakil-wakil tertinggi daripada Majlis Ulama Islam Negeri, di mana kesemua produk ini termasuklah bekerjasama dengan Tunai Wakaf Bank Rakyat ini mendapat keizinan dan kelulusan daripada wakil-wakil tertinggi Majlis Ulama Islam Negeri. Mengapa? Kita faham kalau kita kutip di setengah tempat takut ada isu, ini teritori sekian, ini teritori sekian, tidak mahu ada apa-apa konflik, kita tidak mahu ada apa-apa isu. Jadi kita meraihkan dan kita menghormati perlembagaan persekutuan yang di mana Majlis Ulama Islam Negeri adalah pemegang amanah tunggal. Itu istilah dia. Pemegang amanah tunggal dan pihak yang paling berautoriti, bukan pemilik, pemegang amanah tunggal dan pihak paling berautoriti dalam menguruskan wakaf. Maka kami meraihkan perkara itu dan melibatkan Majlis Ulama Islam Negeri di dalam semua produk yang berada di Yayasan Wakaf Malaysia, termasuklah Tunai Wakaf Bank Rakyat. Jadi bagaimana apabila kami mendapat dana tersebut? Dia ada beberapa cara lah. Pertamanya daripada sudut pengurusan pengagihan. Di Yayasan Wakaf Malaysia, bagi setiap kerjasama yang ada ini, termasuklah Tunai Wakaf Bank Rakyat, dia ada jawatankuasa, joint committee, itulah, joint management committee, JMC. Jawatankuasa bahasa Melayu dia apa? Jawatankuasa pengurusan bersama, itulah. Jawatankuasa pengurusan bersama bagi memastikan setiap produk ini adalah sesuai daripada sudut pengagihan. Cakap je lah wakaf air ke, wakaf masjid hijau ke, apa segala benda produk yang ada buat di Yayasan Wakaf Malaysia yang melibatkan kerjasama dengan pihak luar, memang ada jawatankuasa pengurusan bersama. Bagi pertama kita kena memastikan pemegang taruh stakeholder yang berada di dalam kerjasama ini mempunyai say, mempunyai kata putus dalam menentukan di manakah pengagihan yang akan dilaksanakan. Dan pengagihan ini adalah yang paling utama. Ya, kita terima. Tapi bagaimana kita mengagihkan itu adalah satu elemen yang perlu diberikan penumpuan supaya apa? Supaya bila masyarakat lihat, okey, ke sini duit aku rupanya. Okey, ke sini perginya agihan tersebut. Aku menyumbang, ini hasilnya. Itu paling penting di dalam pengurusan dana di Yayasan Wakaf Malaysia. Itu untuk produk-produk yang berada kerjasama melibatkan pihak luar. Jadi bagaimana dengan produk-produk yang berada di dalam Yayasan Wakaf Malaysia sendiri? Macam yang mula-mula saya cakap tadi tu, wakaf tunai am, sejarah wakaf, kesihatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Itu kita ada internal jawatan kuasa pengagihan Yayasan Wakaf Malaysia. Ada dia punya TOR, term of reference, garis panduan yang menyusun segala pengagihan ini supaya sampai. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihat ke mana perginya, boleh je tengok Facebook kami, Facebook ataupun laman web Yayasan Wakaf Malaysia, supaya tuan-tuan dapat jelas, di sini sebenarnya duit-duit yang telah pun disumbangkan. Dan saya share juga setakat ini, kalau ikutkan keseluruhan terimaan yang kita dah agihkan, termasuk semualah sumbangan daripada pihak-pihak luar. Dan saya terlupa minta maaf, ada juga bantuan-bantuan daripada
sumbangan-sumbangan wakaf irsad daripada kerajaan yang kita telah wujudkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, sama ada wakaf pertaniannya, wakaf halal PKS-nya, wakaf dana bencananya, itu semuanya termasuk juga sumbangan-sumbangan daripada kerajaan persekutuan. Memandangkan Yayasan Wakaf adalah agensi persekutuan, maka boleh kami simpulkan kalau ikutkan secara terimaan Yayasan Wakaf Malaysia, sekejap view saya buka data kita ada lebih kurang kalau ikutkan jumlah terimaan kita dah menghampiri 30 juta kalau ikutkan keseluruhan. Dan kita telah agihkan pula lebih kurang 25.3 juta. Bermakna hampir 90% lebih dah kita dah agihkan. Termasuk agihan kepada Majlis Kaum Islam Negeri, di mana agihan kepada Majlis Kaum Islam Negeri daripada 25 juta tadi agihan, 11.2 juta adalah kepada Majlis Kaum Islam Negeri. Ini menunjukkan bahawa Yayasan Wakaf Malaysia benar-benar ingin bersama dengan Majlis Kaum Islam Negeri, dan dalam masa yang sama kita juga meraihkan pihak-pihak luar yang ingin membuat wakaf menjadi fasilitator untuk kedua-dua persekutuan negeri dan juga third party atau corporate yang bersama-sama, supaya apa? Supaya wakaf ini lebih harmoni pengurusannya, supaya masyarakat tahu bahawa wakaf ini dilaksanakan oleh semua pihak, sama ada Majlis Islam Negeri, sama ada daripada pihak persekutuan, dan wujud begitu banyak agensi korporat di luar sana yang begitu berkobar-kobar nak mencantikkan dan melancarkan lagi urusan pembangunan wakaf di Malaysia ini. Jadi itu dulu P.U. Amin. Masih sebagai permulaan, nanti kita sambung lain untuk sesi seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah jelas. Bermakna banyak sangat kelebihan daripada wakaf tunai, dan juga ia memberikan banyak manfaat kepada kita seluruh umat Islam. Dan ia juga disokong oleh banyak lagi rakan-rakan sokongan kita daripada persekutuan, dan jumlahnya tadi juga ianya cukup besar dan juga diagihkan kepada mereka yang berkelayakan. Terima kasih pada Ustaz Fazli. Dan sebelum kita nak pergi ke pusingan kedua, kita nak relaxkan anda dengan tayangan video yang dibawakan khas daripada Yayasan Wakaf Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan wakaf, menganjur dan menjadikannya sebagai salah satu agenda untuk mendampingkan diri kepadanya dan memberikan pahala yang cukup besar kepada sesiapa yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bank Rakyat bersama Yayasan Wakaf Malaysia sebagai institusi wakaf di Malaysia ingin menyeru umat Islam agar mendapatkan kefahaman yang jelas mengenai amalan berwakaf, menghayati dan merancakkan pengamalannya dalam kehidupan seharian. Jom berwakaf dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat. Alhamdulillah, begitulah pesanan penaja kita ya. Supaya kita sama-sama untuk terus menggunakan channel Bank Rakyat untuk terus melaksanakan wakaf. Anda boleh pergi ke Bank Rakyat sambil-sambil kita ada berurusan akaun simpanan, pelaburan dan sebagainya. Boleh tanya juga, boleh tak kalau saya nak buat potongan ataupun saya nak pastikan ada bahagian tiap-tiap bulan untuk saya terus laksanakan wakaf Yayasan Wakaf Malaysia. Itu yang Ustaz Wan Humaizi sebut tadi sebagai unlimited pahala flow. Selalu kita dengar cash flow je kan. Jadi dalam keadaan Allah Ta'ala nak berkat rezeki kita tu, kita buat dulu dengan Bank Rakyat. Ini rakan kerjasama yang memang komited untuk pastikan ibadah wakaf itu terus dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Okey, kepada anda semua, jangan pening-pening kepala. Kita dalam webinar siri 1 wakaf versus sedekah. Sama ke yang dianjurkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia? Tolong saya, tolong untuk sharekan lagi pada rakan-rakan kita yang lain. Kalau anda tengok di Facebook, tolong sharekan lagi, banyakkan lagi. Sekarang pukul 10 pagi, orang tengah minum pagi, jadi rasa-rasa macam nak tengok cerita pasal apa. Mungkin ada persoalan tentang wakaf dan sedekah. Jom kita bersama dengan Ustaz Wan Humaizi dan juga Ustaz Fazli Rosli. Ustaz Wan Humaizi daripada Jawatan Syariah Bank Rakyat dan Ustaz Fazli Eksekutif Kanan Yayasan Wakaf Malaysia. Okey, kita dah masuk ke pusingan kedua. Kita nak teruskan kepada Ustaz Wan. Ustaz Wan, melalui kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat telah menyediakan RM1 juta sebagai geran sepadan ataupun yang kita fahami sebagai matching grant kepada sesiapa yang berwakaf melalui Bank Rakyat.
Boleh tak kat sini Ustaz tolong jelaskan kepada kita semua yang menonton webinar tentang konsep geran sepadan ni yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat. Dan kita juga nak tahu apa uniknya produk wakaf yang dianjurkan, yang diwar-warkan, yang dipromosikan oleh Bank Rakyat ni. Dipersilakan apa dia Ustaz. Okey, terima kasih dan penonton yang dihormati sekalian. Sebelum saya pergi kepada matching grant 1 juta tu, baiklah kita faham dahulu oleh kerana kita sedang membincangkan wakaf dalam kerangka institusi. Ya? Kerangka institusi dan institusi yang kita bincang ialah perbankan. Ya? Makin Islam lah. Jadi kalau kita nak kena faham kerangka dia dahulu, framework dulu, barulah kita pergi kepada matching grant tu tadi. Baik. Kalau kita telusuri perjalanan perbankan Islam di Malaysia lah sejak awal perkembangan industri ini daripada 80-an, kita akan dapati bahawa tumpuan kepada industri ini diberikan kepada dua lah, iaitu private sector dan commercial sector. Dan kita dapati pendapatan, penglibatan dan keberadaan industri perbankan Islam dalam kedua-dua sektor ini, private dan commercial, sangat optimum. Namun setelah kita kata berapa tahun, ada 40 tahun of its existence, maksudnya perbankan Islam berada selama 40 tahun. Jadi masa sudah sampai untuk industri ini dikembangkan lagi ke sektor ketiga, iaitu ke sektor sosial. Jadi sektor sosial. Jadi di sinilah bermulanya maksudnya penglibatan perbankan Islam dalam sektor sosial ini dengan atau melalui inisiatif-inisiatif tertentu dengan kerjasama Yayasan Wakaf untuk melancarkan dana wakaf tunai ini. Kita bekerjasama dengan Yayasan Wakaf untuk kita adakan satu produk dalam sektor sosial ini dengan memberi motivasi, menggalakkan orang ramai berwakaf sebanyak mana yang mungkin. Jadi di dalam inisiatif ini, dana wakaf tunai hasil sumbangan para pewakaf, iaitu yang kita namakan pelabur unlimited pahala flow ini, akan dilaburkan dalam pelaburan-pelaburan yang patuh syarak untuk menggandakan pulangan, di mana profit daripada dana ini akan disalurkan kepada beneficiary dana wakaf dalam sektor education, dalam sektor kesihatan, ekonomi dan sebagainya, sebagaimana yang Ustaz Fazli sebut tu tadi. Jadi antara produk yang kita ada ialah kita ada matching grant. Matching grant ini bermaksud setiap dana, setiap sumbangan daripada klien kepada customer ataupun pelabur unlimited pahala flow ni, kita akan matchingkan dia. Kita akan matching daripada dana daripada Bank Rakyat sendiri. Setiap RM1 yang pelabur letak, penyumbang kepada dana wakaf ini letak, kita akan matchingkan dengan sumbangan daripada corporate. Maksudnya Bank Rakyat akan letak RM1. Setiap RM1 kita matchingkan RM1. Dan kita ada, of course lah, kita akan ada limit lah, yang itu kita ada cap lah berapa kita bagi, tapi itu untuk nak menunjukkan bahawa komitmen Bank Rakyat sebagai institusi perbankan Islam di dalam menjayakan agenda sosial ini. Maksudnya setelah kita berjaya dalam sektor private, sektor komersial, maka sudah sampai masanya untuk kita aktif, perbankan Islam ini aktif dalam social sektor ini, dan sebab itulah juga kita ada pengawal selia kepada bank ini memperkenalkan satu benda yang dinamakan sebagai value based intermediation, pengantaraan berasaskan nilai lah. Di antaranya ialah dana wakaf ini untuk menggalakkan lagi peranan perbankan Islam dalam sektor sosial agar impaknya ke atas ekonomi secara menyeluruh, secara inklusif. Right? Secara inklusif. Jadi apa yang Bank Rakyat buat dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia ini ialah kita produkkan wakaf ini. Dia bukan sekadar dana wakaf tunai ini bukan sekadar CSR,
bukan sekadar corporate social responsibility, bukan sekadar dia macam kita buat zakat, tidak. Dia adalah satu produk dan dia ada menjadi mandat korporat kepada Bank Rakyat untuk mengembangkan lagi sektor sosial ini via produk wakaf. Jadi kita formalizekan wakaf ini menjadi produk perbankan dan bukan sekadar charitable work lah. Okey, kita nak Bank Rakyat, Bank Rakyat nak customer kita menjadi pelabur kepada unlimited pahala flow ini, dan produk kita adalah produk yang akhirat oriented tetapi with duniawi impact. Produk yang berorientasikan akhirat tapi dalam masa yang sama mampu memberikan impak duniawi kepada target group lah. Pada target group kita lah. Kita juga perlu tahu apabila dana wakaf ini adalah dana wakaf yang kita ada ini, kita urus secara institusi. Bermaksud apabila kita urus secara institusi, kita ada governance, kita ada tadbir urus, dan kita ada pelaporan dan sebagainya lah. Jadi dari sudut ini para pelabur untuk dana akhirat lah kita panggil, tidak ada some sort of guarantee, some sort of jaminan bahawa dana ini diuruskan sebaik mungkin. Kerana kita tahu bahawa sebagai danaan awam ini ataupun dana charity ataupun kutipan danaan awam ini di luar sana ada pelbagai kita kata kontroversi lah, terutamanya mengenai governance, pengurusan bagaimana dana wakaf itu diuruskan. Jadi sebagai institusi dan sebagai satu badan yang dikawal selia, kita ada urus tadbir kita sendiri dan kita dikawal oleh bank negara sebagainya, dan kita terikat dengan undang-undang dan kita ada pelaporan. Bagi saya ini penting untuk menjana trust, menjana confident pada pelabur ini, pelabur dana akhirat unlimited flow, pahala flow ini, supaya mereka boleh ada confident dengan ke mana nanti dana ini dilaporkan. Adakah apabila dilaporkan ia boleh menjamin pahala yang berterusan. Itu mandat yang kita ada. Apabila kita ambil daripada dana daripada orang awam macam ni, kita ada satu amanah lah. Amanah dia apa? Amanahnya ialah pelabur inginkan akhirat oriented tadi. Dia nak supaya pahala dia berterusan sehinggalah dia masuk kubur. Idza mata ibn Adam, itu hadis itu. Apabila seorang anak Adam mati, maka terputuslah dia punya pahala dia, kecuali daripada 3, dan antaranya ialah sedekahun jariyah, dan sedekahun jariyah yang dimaksudkan sini adalah wakaf lah. Jadi macam mana kita nak menjamin agar dana ataupun pada duit yang ataupun harta yang diwakafkan itu terus memberi pahala unlimited kepada para penyumbang, ialah kita kena urus sebaik mungkin, dan orang yang diamanahkan ada tanggungjawab, ada liability untuk memastikan bahawa ia diuruskan sebaik mungkin supaya matching dengan niat para pewakil itu nanti. Dia adalah satu amanah yang bukan sedikitlah. Oleh sebab itulah kita ada inisiatif ini. Satunya adalah untuk mengembangkan lagi sektor sosial ini, sosial punya sektor dalam Islamic banking. Kedua adalah kita rasa kita sebagai institusi yang govern by undang-undang, sebagai institusi yang ada tadbir urus, yang ada ni kita ada liability dan kita ada tanggungjawab untuk nak menguruskan, dan kita ada kepakaran. Maksudnya kita ada kepakaran, kita ada knowledge, kepakaran, kita biasa menguruskan dana. Jadi kita rasa kita perlu ke hadapan bank, institusi perlu ada ke hadapan untuk menguruskan dana ini sebaik mungkin supaya impaknya kepada masyarakat berkekalan sesuai dengan niat para pewakaf
para penyumbang mereka agar kita pastikan objektif akhirat oriented itu dapat dikekalkan. Saya rasa setakat ini dahulu. Adakah saya sudah menjawab soalan tu? Ya, benar. Apa ni Ustaz, akhirat ataupun ukhrawi oriented, duniawi impact. Tu mantap kan. Kita ingat benda tu berkaitan dengan akhirat je, tapi dekat dunia pun ada impact dia yang sebenarnya cukup berkesan. Dan saya sangat terkesan dengan cara pengurusan. Itu penting sebab kita tahu dana-dana awam yang dikutip hari ini, kita nak elakkan daripada berlakunya kontroversi, masalah tak ambil urus yang tidak baik. Jadi kita tak nak ada skeptikal perkara seperti itu. Jadi kita salurkan kepada Badan Yayasan Wakaf melalui pengurusan bank rakyat yang dipantau, diaudit oleh bank negara, dan tentu pengurusannya telus dan sampai kepada golongan sasar. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penerangan yang cukup istimewa dan santai kepada kita semua. Penting maklumat dan poinnya memang tepat, kena kepada semua golongan-golongan yang mendengar. Baik, kita teruskan pada Ustaz Fazli. Ustaz Fazli, setelah kita dengarkan Ustaz Wan sebutkan tadi berkaitan dengan produk tunai wakaf, cara pengurusan, dan ini juga merupakan kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat. Boleh Ustaz jelaskan secara ringkas apa sebenarnya konsep tunai wakaf atau wakaf tunai yang dibawa oleh Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat ni? Dan mungkin sempena hari Jumaat ni juga Ustaz, kita boleh sama-sama nak kempen supaya orang yang berminat dekat luar sana tu boleh jugalah untuk mewakafkan wang tunai mereka bermula hari ini dan terus istiqamah sampailah bila-bila. Jadi dipersilakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Piu Amin. Betul kan saya cakap, Ustaz Wan dia mesti ada kempaknya ukhrawi oriented, duniawi impacted. Ustaz Wan lepas ni kalau Yayasan Wakaf pattern ni kan yang marah sebab tak ada benda-benda tagline macam ni. Memang kena simpan. Kena tutup royalty Ustaz Wan. Kena tutup royalty Ustaz Wan. Saya wakafkan tagline tu. Okey, apa? Okey. So Yayasan Wakaf boleh ambil siap-siap. Okay, unlimited pahala flow, ukhrawi oriented, duniawi impacted. Itu memang kena simpan. Itu kalau keluar dalam brosur Ustaz Wan jangan marahlah. Ustaz Wan dah wakafkan. Okey, baik. Balik kepada soalan Piu Amin tadi. Betul, saya ulas sikit dia bab governance sebelum saya masuk berkenaan dengan ni. Yayasan Wakaf Malaysia memang diaudit secara penuh. Bukan sahaja audit luar, tapi audit dalam JPM. Jadi mana kata di sini semua dana-dana wakaf yang ada tu memang akan dipantau lah. Even 1 sen pun. Dan kami punya audited report, financial audited report ni dibentangkan dalam kita punya board meeting yang mana ada di dalamnya Majlis Agama Islam Negeri. Jadi mereka memantau dengan seketat-ketatnya ke manakah duitnya pergi. Dan sebab tu kami tidak mampu untuk simpan lama sangat pun sebenarnya duit ni. Melainkan ada beberapa 5 pelaburan lah. Okey, baik. Balik ke soalan tadi. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Bank Rakyat ataupun Bank Rakyat dan Yayasan Wakaf Malaysia? Ustaz Wan dah explain dah apa sebenarnya berkenaan dengan geran matching geran padanan dan sebagainya. Namun ada sedikit tambahan daripada saya. Sebelum ini, beza sikit je. Sebelum ini, segala dana-dana wakaf yang disumbangkan, ini berdasarkan keputusan Jawatankuasa Syariah Yayasan Wakaf Malaysia yang terdahulu, kami badalkannya kepada aset. Contohlah kalau kata kita dah ada dana terkumpul, katakanlah ada 500,000, jadi kita lihat ada beberapa lokasi yang memerlukan pembangunan, maka kami badalkan pada aset. Dan aset itu akan tertakluk di bawah garis panduan ataupun SOP pengurusan aset wakaf Yayasan Wakaf Malaysia. Mana di situ once apabila dia dibadalkan, badal ni ditukarkan kepada aset kekal, especially yang tidak alih ataupun yang alih, dia kekal alih dan kekal tidak alih. Jadi memerlukan kepada satu pemantauan supaya apa? Supaya kita tahu 6 bulan je kalau ikut kita punya, saya ringkaskan lah, kalau ikut kami punya prosedur 6 bulan memang kami akan call, kami akan contact, kami akan tanya apakah yang sedang berlaku, full report, siap gambar, dan kalau kata jauh kita ambil gambar lah, dan kita suruh record video. Kalau dekat-dekat memang kami akan turun dan kami akan tengok apakah yang sedang berlaku kepada aset tersebut. Bukan apa, macam Piu Amin cakap tadi, untuk memastikan bahawa dana yang disumbangkan oleh pewakaf dimanfaatkan sepenuhnya, diutilize sepenuhnya
dan aset tersebut adalah aset wakaf dan berada di dalam keadaan yang sempurna sebagaimana hasrat pewakaf. Okey, itu wakaf tunai yang biasa. Tapi tunai wakaf ini konsep dia macam Ustaz Wan explain tadi pun sama je. Dia dikekalkan ain wakaf itu. Tunai itu sebagai ain dia dan dikekalkan di dalam kita punya akaun kutipan, kita panggil akaun kutipan yang mana dilaburkan dan telah pun dilaburkan. Jadi saya share, jadi saya akan terus, saya akan share berapa kita dah kutip, berapa kita dah labur, berapa keuntungan. Saya akan share supaya tuan-tuan dan puan maklum bagaimana prestasi dan performance produk ini dan memberikan sedikit gambaran kepada tuan-tuan dan puan maklum-maklum untuk terus menyumbang dan terus menyumbang. Apabila berada di dalam akaun kutipan tadi, yes, kita akan labur. Dan kita akan labur dan kita akan dapat dia punya proceed ataupun keuntungan. Jadi di mana di situlah baru dana manfaat wakaf tersebut kita akan pakai. Okey, saya tak share dengan tuan-tuan lah, tapi saya sedang merujuk kepada framework bagaimana produk ini berjalan. Macam Ustaz Wan cakap tadi, katakanlah tuan-tuan bagi RM1, maka Bank Rakyat akan matchkan RM1. Katakanlah tuan-tuan bagi RM1 lagi, matchkan RM1. Sehingga berjumlah geran padanan itu, matching geran itu berjumlah 1 juta. Katakanlah kutipan dah ada 1 juta, maka 1 juta lah yang Bank Rakyat akan matchkan geran, padankan geran tersebut. Mana kata ada 1 juta kutipan, maka dalam akaun kutipan itu akan ada 2 juta. Faham Itu maksud dia. So bila sebab tu kita sentiasa promote Bank Rakyat especially memberikan kerjasama yang sangat mantap untuk kita promote di segala platform. So sekarang ni cuma prestasi dia, produk ini sebenarnya kelulusan ni dah bermula 2020, ujung tahun tersilap saya. Cuma kita secara official promote awal 2021. Kawan-kawan Bank Rakyat, Bank Wakaf, kalau saya tersilap fakta, minta tolong betulkan dalam komen awal 2021 bulan 3 macam tu. Lebih kurang lah mengikut data yang saya ada, sebab data tu kami yang kontrol. Okey, mula situ. So apakah yang berada sekarang ni kutipan dia? Tak apa, kita kena terus, jangan risau. Saya akan beritahu jumlah kutipan yang ada secara terkumpul sehingga September, kita ada lebih kurang RM685,657. Begitulah sehingga 30 September. Ada 5 sen, 685, 657, 5 sen. Itu kutipan prestasi. Kita beritahu sebab nanti report ni akan jumlah ni akan berada dalam audited report pun tak ada masalah. Kita terus kita beritahu. Dan jumlah ini adakah banyak tuan-tuan? Sebenarnya tidak begitu banyak. Kita memerlukan banyak lagi supaya apa? Kalau lebih banyak ain wakaf ini yang dilaburkan, maka akan lebih banyaklah keuntungan yang kita akan dapat. Jadi keuntungan daripada ain wakaf yang berada di dalam akaun kutipan ini, itulah yang akan digunakan kepada produk agihan-agihan yang kita telah bincangkan tadilah. Kita akan pergi ke pelbagai sektor yang ada pendidikan, kesihatan, ekonomi, alam sekitar dan apa-apa sahaja tujuan-tujuan lain yang diluluskan oleh kita punya jawatankuasa pengusaha bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham, itu konsep dia sebenarnya di sini. Once apabila dapat 1 juta, kita akan ditop up 1 juta oleh Bank Rakyat, dan sekarang ini kita ada 685,000 dan sebenarnya telah pun diberikan padanan 300,000, bermakna kutipan sebenar adalah RM300,000 sahaja. Baik, faham tak maksud saya? Kutipan 685,000, sebenarnya 300,000, 340,000 begitu sebenarnya telah pun dipadankan oleh Bank Rakyat. Jadi kutipan sebenar hanyalah 340,000 juga. Match lah. Jumlah terkumpul 68 lebih, 340 yang dah di-matchkan oleh Bank Rakyat, dan 340,000 itu adalah kutipan yang terkumpul daripada masyarakat di luar sana. Tuan-tuan dan puan punya semangat lah. Jadi adakah ini mencukupi? Belum. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak lebih banyak profit, keuntungan, jadi kita mohon dan ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan di luar sana supaya banyakkan lagi menyumbang. Jadi apakah platformnya yang ada di Yayasan Wakaf Malaysia? Of course, yang pertama, kalau tengok kita punya platform, kita ada sistem kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke sistem Yayasan Wakaf Malaysia, boleh layari laman web Yayasan Wakaf Malaysia. Kemudian tengok di situ ada pilihan, boleh pilih tunai wakaf Bank Rakyat, Yayasan Wakaf Malaysia, boleh pilih dan boleh wakafkan.
Kemudian kita ada Toypay. Kawan-kawan yang kat Malaysia tolong tambah juga kalau saya tak cukup info. Kita ada Toypay, boleh scan saja Toypay itu dan bolehlah berwakaf di situ. Jadi untuk maklumat lebih lanjut di Facebook kita pun ada info. Saya yakin sekejap lagi Rushdie pun akan tayangkan kita punya QR code dan sebagainya. Itulah masa untuk tuan-tuan ready dengan info, buka je QR Pay tu, tembak je berapa pap tu masuk. Ringkas kan, masuk sistem dia lambat sikit lah, ada login semua kan. Sekarang QR Pay, dia tembak berapa, RM10 hari Jumaat. Hari Jumaat pula tu, Masya Allah. Kan, jadi itulah dia sedikit sebanyak. Ustaz Wan pernah ulang, saya tambah sikit saja untuk mencukupkan garam sikit lagi je. Itu saja buat masa ni. Saya serahkan semula kepada You Amin. Allahuakbar. Baik, terima kasih Ustaz Fazli. Ya betul, ada QR Pay, bukan payah pun, hari Jumaat kan, tekan aja, insya-Allah. Mungkin dengan cara tu akan memberikan juga keselamatan kepada kita semua dalam kehidupan ni. Baik, kita nak tonton lagi. Ada video yang cukup istimewa pada pagi ni. Jom kita sama-sama saksikan. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk layari www.ywm.gov.my, dan kalau anda nak terus untuk buat wakaf tunai, boleh terus tambah pula /tunai wakaf bank rakyat, ataupun kejap lagi kita akan bagi anda QR code untuk anda buat QR Pay, terus scan, anda terus dapat pahala wakaf bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia pada pagi ini. Ajak lagi kawan-kawan yang lain untuk pagi-pagi ni kita sampaikan kepada anda QR code tersebut kejap lagi. Baik, kita akan bersama dengan Ustaz Wan Rumaizi. Kita dah sampai ke pusingan yang terakhir. Kejap lagi kita akan ada soalan-soalan daripada penonton. Jadi kepada penonton yang bertuah, anda boleh tanya soalan-soalan anda yang berkaitan dengan tajuk ya. Jangan tanya pula Ustaz Wan Rumaizi ni orang mana, cuti dekat mana, kan? Kahwin pula, rumahnya orang mana. Itu tak payah tanya benda tu. Tanya yang dengan tajuk aja. Okey, kita nak terus tanya pada Ustaz Wan Rumaizi selaku ahli jawatankuasa syariah bank rakyat, ataupun dengan dia punya tagline bank pilihan anda. Ustaz Wan, dari sudut pandangan Ustaz lah kan. Ustaz dah lama dalam bidang sektor kewangan, mungkin dalam bidang lecture, memberikan syarahan dan juga dalam memikirkan idea-idea pengembangan harta dan ekonomi umat Islam. Jadi di sini mungkin Ustaz boleh sama-sama lihat apakah dan bagaimanakah potensi wakaf ni dalam pembangunan dan juga perkembangan ekonomi Malaysia. Dia boleh bantu ke ekonomi Malaysia ni Ustaz? Ataupun dia sekadar macam war-war, dia sekadar bagi je lah, sumbang. Dan penting ke kita nak ingatkan orang, nak sedarkan orang tentang wakaf ni? Sebab kalau kita cerita pasal wakaf ni macam wakaf masjid, wakaf telaga, kan? Wakaf perigi. Jadi dari segi sudut, dia bantu tak ekonomi negara kita, dan yang kedua penting ke kesedaran umat Islam? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Nak cuba ya. Dalam bercakap tentang impak ekonomi ni, pertamanya kita harus tahu bahawa wakaf secara tradisional, kalau kita compare dengan sedekah, wakaf ini akan melibatkan aset atau harta yang bernilai tinggi. Sebab itu dalam hukum hakam fiqh,
Kalau dalam wakaf ni dia melibatkan akar ataupun real property hartanah, harta yang tak mudah alih lah, yang tak alih. Jadi harta hartanah, bangunan dan sebagainya ini memerlukan modal yang bukan sedikit, dan requirement, entry requirement dia memerlukan status kewangan yang sangat tinggilah, barulah kita boleh berpartisipasi di dalam wakaf. Dengan kata mudahnya, hanya orang yang berharta sahaja boleh beribadah melalui wakaf ni. Orang yang tak ada harta tak boleh mewakafkan. Sebab dia nak wakafkan tanah macam mana, even tanah untuk masjid, dia kena ada tanah dahulu, sebagai contoh. Jadi oleh sebab itu, untuk mengoptimumkan partisipasi daripada semua masyarakat, fuqaha moden telah pun bermusyawarah dan telah memberi pandangan dan telah memfatwakan bahawa kita boleh mewakafkan tunai. Duit yang kita ada ni, kita boleh jadikan dia wakaf tunai. Jadi dengan wakaf tunai ini, kita ada low entry requirement, tetapi high level objective dengan optimum impact. Syarat masuk rendah. Kalau tadi syarat masuk dia tinggi, kena ada harta tanah dahulu baru boleh ni. Tapi syarat orang serendah RM1 dah boleh masuk. Tetapi objektif dia high level lah, akhirat punya ni. Dengan impact yang optimal, dengan pengurusan yang berkesan tu tadilah. Jadi semua orang boleh berwakaf melalui sumbangan cash. Yang mana sumbangan cash inilah yang membentuk dana yang kita urus berlandaskan hukum wakaf dengan kerjasama yayasan wakaf Malaysia. Okey. Dan saya juga suka apabila membincangkan dalam hal ini, saya suka mengambil contoh model wakaf yang telah berjaya orang dulu buat, tapi mempunyai income atau mempunyai impact yang besar. Sama ada impact ni orang ramai sedar atau tidak. Baik. Untuk katakanlah apabila seorang Islam meninggal, bila orang meninggal, berapakah kos untuk pengurusan jenazah? Agak-agaknya berapa ringgit yang kita perlu bayar? Ada sampai 10,000. Biasa, yang keadaan biasa normal. Tak sampai kan? Dalam 1,000 atau 2,000 saja, betul? Okey, kita lah kata 1,000, kita ambil 2,000. Kita bandingkan dengan orang bukan Islam kalau mati. Satu lot kubur saja yang iklan yang Ana tengok tu, satu lot kubur 70,000. Funeral services up to 10,000. Dah 80,000. So, kat mana dia punya costing dia tu yang paling besar? Lot kubur 70,000, sebab dia perlu beli tanah untuk menguburkan, untuk menanam dia punya jenazah dia. Berbanding dengan orang Islam, kenapa kos pengurusan orang Islam sangat murah di Malaysia? Sebab lot kubur percuma, tanah wakaf. Dan kos kematian yang 2,000 tu, even kita ada skim khairat, kita ada yang dibuat melalui masyarakat ta'awuniyah dengan ta'awun dah. Konsep ta'awun, jadi maksudnya kos tu most likely, most of the time zero lah. So, itu impact ekonomi dia. So, wakaf dah suppress cost. Jadi kalau kita guna model yang sama, kita maksudnya orang wakafkan tanah wakaf kubur ni, kita tak nampak bahawa sebenarnya tanah kubur ini membantu dari sudut suppress the cost. Yang kita tak sedar. Kalau kita tengok realiti ni kepada orang bukan Islam, maka kita ketahuilah bahawa mereka mati pun mau makan duit juga. Okey. Jadi itu kita ambil yang model yang berjaya ini, maka kita guna model yang sama sebagai pendanaan awam. Kita boleh sasarkan golongan target tertentu yang kita rasakan perlu dibantu. Sebagai contoh, untuk meringankan beban golongan miskin B40 untuk memiliki rumah atau memiliki rumah dengan harga atau sewa yang berpatutan. Dana yang kita ada tu, kita kumpul dan kita buat rumah. Semua kita buat rumah tu ataupun kawasan perumahan itu sebenarnya dibina dengan dana wakaf. Dan orang yang nak duduk di sini, kita ada kriteria dia. Dan katakanlah oleh kerana kos sudah pun dibiaya dengan dana wakaf, maka sewa yang dia ada pun tidaklah tinggi, kita kata golongan tertentu.
Dan kita boleh buat, mungkin kita akan sasarkan di miskin bandar sebagai contoh. Miskin bandar duduk dengan requirement tertentu lah, dengan peraturan-peraturan tertentu, kena jaga harta dan sebagainya. Kalau dia buat salah, dan out you go. Dah tak boleh menyewa di situ dengan harga yang minimum RM200 dan sebagainya. Itu yang pertama. Dana wakaf ini boleh juga digunakan untuk suppress kos perubatan, untuk mendapatkan kos perubatan at discounted rate. Medical instrument sebagai mesin hidrolisis, MRI, katil, semua dibiayai oleh dana wakaf tu tadi. So instead of para pesakit ini dikenakan kos untuk mesin hidrolisis dan sebagainya tu, jadi dia hanya dikenakan kos minimum sahaja, ataupun token sahaja, kerana instrumen yang mahal-mahal ini telah pun dibeli dengan dana wakaf. Itu manfaat ekonomi. Dana untuk dana pemula kepada golongan yang telah ditapis untuk pembiayaan dengan tujuan pendidikan, dengan tujuan ataupun SME, small medium enterprises, bila dia nak dana pemula, dia nak bukakan dia punya perniagaan. So sama ada kita boleh devicekan ini untuk dijadikan sebagai pembiayaan dan sebagainya. Ataupun dana untuk utility, untuk prasarana awam, untuk meningkatkan taraf kehidupan targeted area. Kita targetkan area kat sini, kita tengok apa yang tidak ada. Kita tak ada taman permainan sebagai contoh. Kita tidak ada hospital, kita tidak ada kemudahan awam, kita baiki jalan dan sebagainya untuk menaikkan taraf hidupnya lagi. Jadi semua ini adalah impak ekonomi yang direct lah kepada target area. Jadi sememangnya wakaf ini sekiranya kita boleh urus dengan berkesan. Itu tadilah maksudnya urus berkesan ini, kita perlu ada yang pertama, kita kena ada knowledge lah how to. Itu yang pertama. Knowledge tu dari sudut syarak dan knowledge dari sudut pengurusan dana. Sebab menguruskan harta, menguruskan wakaf, dana wakaf ini melibatkan wang yang bukan sedikit. Melibatkan, kalau macam Ustaz Fadli sebut tadi, hampir 30 juta sekarang. 30 juta ni, dia bukan macam urus dana masjid. Dia bukan macam dia urus dana kutu ya. Bukan uruskan dana kutu. 30 ni kita kena tahu dia punya risiko dan mana nak letak dan sebagainya. Dan kemudian pula kena match pula dengan mandat yang diberikan oleh para pewakaf ini. So bukan mudah-mudah. Maksudnya kena ada ilmu fund management lah. Dan fund management dan juga perlu mengetahui hukum hakam syarak. Kedua, kena ada tabik urus untuk ketelusan. Kena ada audit dan reporting untuk mengelakkannya daripada disalah urus ataupun disalah guna. So di sini saya menyarankan dan saya berserulah kepada audiens sekalian, pada penonton, pilihlah pengurus dana dan pihak yang betul-betul layak untuk mengoperasikan pelaburan akhirat anda, supaya boleh menjamin unlimited pahala flow tu nanti. Jangan pula katakanlah kita berikan kepada seseorang, kita amanahkan dana wakaf ini kepada seseorang, masa dia hidup, ialah dia belilah tanah tu, diwakafkanlah untuk tujuan yang kita kata untuk nak buat apa, tapi apabila dia meninggal, apabila tidak diuruskan secara yang baik dan contohnya tidak diregisterkan dan sebagainya, akhirnya tanah itu diwariskan pula menjadi warisan kepada anak-anak dia. Jadi kat mana pahala flow anda tu yang unlimited tu tadi? Di situ. Jadi itulah bagi saya, apabila kita hendak participate dalam wakaf ini, sememangnya kita kena caknalah ke mana dan siapakah pengurus dana anda. Kena tengok, perlulah ada orang yang ada confident dan trust. Dia bukan confident dan trust kerana perwatakan beliau sahaja. Kita kena trust kerana ilmu dan how to dia tu. Macam mana nak pastikan? Macam kita nak melabur lah. Macam kita nak melabur investment. Kan? Kita nak melabur investment, takkanlah kita tak cakna macam mana diuruskan supaya dapat profit tu.
Right? Kita pun bagi mandat tertentu. Wakaf pun macam itulah juga, cuma yang kita kutip profit dia tu ialah di akhirat nanti. Jangan pula sampai di dalam kubur, kita menunggu-nunggu kita punya aku dah banyak wakaf tetapi tengok-tengok defisit. Tak sampai. Pada masa tu memang menyesal, tak ada guna sebab tiada second chance. Ya, baik. Saja yang saya boleh isikan setakat ini. Baik, terima kasih Ustaz Wan. Memang kalau dibandingkan untuk perkembangan dan kebaikan, jelas tengok pada tanah kubur, beza kita pun dengan orang lain, kita dah nampak dah besar jurang dan perbezaan. Itu pun kadang-kadang kita tak nampak lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Wan. Baik, kepada Ustaz Fazli, sebelum kita berakhir Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan ke mana dana wakaf kita untuk kita salurkan, dan mungkin ada tak program-program berbentuk CSR yang juga dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia, dan mungkin ada juga sedikit harapan daripada Ustaz untuk melihat perkembangan wakaf ini ataupun masa depan wakaf ini terus berkembang di negara kita, khususnya Malaysia ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih PU. Sebelum kita tutup lah, dah 10.45. Itu tak ada lama sangat Ustaz Wan, orang nak dari kampung ramai ni. Okey, pengurusan dana, Ustaz Wan cakap lah, kita ni pengurusan dana jugalah, dana wakaf, dana CSR. Dan kalau pelaburan tu kita tengok dia punya fund fact sheet dia, tengok berapa volatility rating dia, okey kita okey, pengurus dana tu macam mana kan, berapa dia punya indicative rate dan sebagainya, untuk kita tengok okey kita okey. Begitu jugalah kami di Yayasan Wakaf Malaysia yang bila terlibat dengan pengurusan dana wakaf ini secara spesifik, cuba sebaik mungkin untuk memaparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak, ke manakah dana itu diagihkan dan diuruskan. Tidak saya tengok PU Amin keras ni, saya seorang nampak dia keras gini ke? Dia freeze kan? Dia freeze. Dia dah terkeluar. Tak apa, kita teruskan. Kita kena meet kita punya KPI ke sebelah ni Ustaz Wan. Tak apa, tu pandai lah admin buat. Kita jawab banyak ni soalan ni. Itulah, tak apa. So, di Yayasan Wakaf, kita memang ada agihan dana pokok tadi saya dah cerita. So, apabila dilaburkan, actually Yayasan Wakaf pun juga ada dana-dana yang dilaburkan. So apabila dilaburkan, adalah keuntungannya. Jadi keuntungan itulah yang dipanggil dana manfaat, yang mana dia lebih bersifat fleksibel. Dan kemudian kita ada juga tamu-tamu CSR. Memang betul, kita ada tamu-tamu CSR yang khas untuk mereka donate bagi tujuan yang lebih fleksibel lah, lebih one off dan sebegitu, yang rupanya sebegitu. Jadi banyak dah lah kita ada. Kalau waktu PKP hari itu kita ada dana perlu, yang mana kalau tuan-tuan dapat lihatlah dalam Facebook Yayasan Wakaf lah, banyak sebenarnya yang kita bantu, especially dari sudut memberi bantuan kepada barangan kering, makanan. Kita ada banyak sangatlah. Kawan-kawan sekalian Ustaz Wan, kita ada pemberian tablet, laptop untuk semua tu ada letak dalam ada dalam Facebook semua kita letak bantuan-bantuan, especially banjir yang melibatkan bantuan yang tidak bersifat wakaf lah. Kita mau faham, kita kena di Yayasan Wakaf ni dia ada bukan isu dia, kami sendiri pun bila ingin mengagihkan, kita kena pastikan bahawa ia betul-betul bersifat wakaf, yang ini bukan bersifat wakaf, supaya tidak bercampur. Ada of course lah yang menggunakan dana CSR ni memang dia berasingan, dan di situlah masyarakat boleh lihat ke manakah sebenarnya bentuk. Sebab tu yang terkejut kalau kata nampak apal pula bagi bantuan banjir, baju-baju yang one off punya sumbangan ni, itu memang guna dana CSR lah. Abang kakaknya keliru pula, kata dalam wakaf, kenapa pula tiba boleh bagi burger ni, contoh bagi burger air kotak kan. Itu bukan guna dana wakaf. Itu guna dana CSR ataupun dana manfaat yang terhasil daripada keuntungan pelaburan yang kami ada tadi. Okey, so itu semua harapan saya. Of course lah tuan-tuan dan puan-puan bekerja di Yayasan Wakaf Malaysia ini, bagi seorang berkhidmat Yayasan Wakaf Malaysia ini, dalam mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang bukanlah satu tugas yang mudah. Ia ada terpulang kepada diri masing-masing jugalah sebenarnya. Tapi bila Ustaz Wan cakap tadi, saya setiap kata Ustaz punya tagline tu saya tulis tau, low entry requirement, high level objective and optimal impact.
RM1 je bang, boleh masuk. Bukan kena 100 kan. RM10. Low entry requirement RM10 je. High level objektif kita of course lah. Ukhrawi punya, kat situ lah kita punya cerita kan. Kita punya akhiran dia ada optimal impact. Impact daripada diri kita di dunia. Impact daripada masyarakat lain yang kita bantu walaupun dengan RM1. Hantar RM10 walaupun apatah lagi RM100. Memberi kesan. Kadang-kadang ada orang tanya, macam mana kalau saya bagi ni pahala saya kat mana? Itu kita serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana diguna pakai harta kita beri tu, katakanlah walaupun hanya RM10, dengan RM10 yang terhasilnya suatu tempat itu, contohlah tempat wuduk, datang 100,000 orang yang ambil wuduk di situ, dan kerana itu walaupun itu adalah kali pertama dia ambil wuduk dan dia berubah menjadi seorang yang soleh sehingga akhir hayat. Nah, itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menghitungnya, dan mudah-mudahan dengan setiap sumbangan kita ini diterima oleh Allah. Itu paling penting, membetulkan niat. Ini semua untuk ummah, ini semua kerana Allah. Jadi itu saja. Jangan lupa teruskan berwakaf di Yayasan Malaysia. Terima kasih Ustaz Wan, terima kasih P.U. Amin. Okey, baik Anwar. Kita tak berhenti lagi sebab kita nak meraihkan soalan-soalan daripada rakan penonton kita pada hari ini. Okey. Kita nak terus, kita ada 10 minit lagi yang berbaki untuk kita sama-sama dalam sesi soal jawab ini. Soalan pertama, mungkin pada Ustaz Wan. Ustaz Wan ya, sekiranya seseorang individu mempunyai hutang, adakah individu tersebut perlu tunggu semua hutangnya settle dulu baru boleh dia menyumbang wang tunai ataupun wang wakaf tunai ataupun sedekah ni tadi? Baik. Maksudnya orang mempunyai hutang, berhutang, right? Tapi dia nak juga menyumbang wakaf tunai ni juga Ustaz Wan. Ya, okey. Bagi saya, bismillahirrahmanirrahim. Sekadar secara awam, secara amnya lah, tanpa kita tengok kepada bagaimana dia berhutang, adakah dain ataupun hutang dia itu mustaghraq sehingga meniputi kesemua dia punya ni ataupun tidak. Saya anggap hutang tu hutang biasalah. Kita di zaman moden ni ada hutang rumah, ada hutang kenderaan mungkin. Jadi itu tidak menghalang kepada kita untuk buat charity. Untuk charity sama ada sedekah am ataupun sedekah wakaf. Dan apatah lagi apabila sebagaimana saya sebut tadi, fuqaha moden telah pun devicekan, telah fatwakan bahawa boleh dibuat wakaf tunai, yang mana low entry dia. Kita dengan sekadar RM1, dengan RM5, even RM10 dan sebagainya sudah pun boleh berwakaf tanpa menunggu ada aset bernilai tinggi dahulu barulah kita wakafkan. Kita guna sistem pendanaan awam lah kalau kita panggil, ataupun crowdfunding lah kita kata dalam bahasa yang lebih moden. Crowdfunding untuk charitable purposes, wakaf base. Bagi saya tak jadi masalah lah. Baik. Jelas. Alhamdulillah. Maknanya tak ada masalah lah. Selagi mana kita ada kemampuan sedikit untuk kita meneruskan sumbangan kita melalui wakaf tunai, melalui Yayasan Wakaf Malaysia, kerana itu juga antara salah satu cara mungkin dari sudut tasawufnya kan, ia akan membuka pintu-pintu rezeki kita agar mudah hutang dan urusan kita diselesaikan oleh Allah. Okey, Ustaz, untuk Ustaz Fazli. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya apa pendapat Ustaz mengenai niat sedekah tapi semata-mata nak jadi kaya. Tiap kali sedekah aku nak kaya. Tiap kali sedekah aku nak kaya. Kalau aku sedekah tak jadi kaya, tak nak sedekah. Apa cerita ni Ustaz? Tolong jawab Ustaz. La ilaha illallah. Innamal a'malu binniat kan. Sedang perkara tu gantung pada niat lah. Of course lah, saya nak ulas pun susah tu Ustaz Wan jawab ni. Niat sedekah nak jadi kaya memang betul. Kita sedekah tu dengan harapan Allah akan melipat gandakan rezeki, tapi bukanlah menjadi niat kita yang utama. Kaya itu rezeki pada Allah SWT. Apa yang kita beri, saya lupa Quran Allah SWT Muhammad, apa yang kita beri Allah akan ganti. Kan kalau P.U. Amin Ustaz Wan ingat ke, apa Allah bagi kita akan ganti. Apa Allah SWT lupa. Kalau kita bagi Allah mesti ganti punya. Tak perlu nak ada niat nak kaya pun. Sedekah ni sebenarnya, sedekah dia terang-terang lah kita membelanjakan harta jalan Allah. Tapi memang betul banyak
banyak ayat Quran apa Allah sebut hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kan. Nak berniaga dengan Allah ni, Allah bagi tahu kita satu cara bagi nak berniaga dengan Allah ni, salah satunya dengan berjihad jalan Allah dengan harta kita, dengan kita punya duit ni. Jadi insya-Allah kalau kata tuan-tuan kita semua ni bersedekah, kalau tak ada niat kaya pun, kalau betul niatnya kerana Allah, Allah akan bagi kaya punya, jangan risau. Allah. InsyaAllah. Betul. Mana kasat sadaqatan min mal. Tak akan berkurang harta kita tu dengan kita melaksanakan sedekah. Lebih-lagi wakaf, yang mana instrumennya tadi, dengar cerita banyak-banyak, contoh sangat pening kepala. Tengok contoh berkaitan dengan wakaf kubur tadi tu je. Mudah orang kita nak meninggal. Itu pun tak berfikir lagi bila nak meninggal. Kan? Nasib Ustaz Wan tak pakai dia punya background tadi tu. Menakutkan juga tadi tu. Okey, baik. Saya nak terus pada Ustaz Wan. Ustaz Wan, sekarang ni ada yang agak confused lah. Dia kata apa? Salam Ustaz, wang wakaf dari individu. Bank akan matchkan dana wakaf tu. Seolah-olah, soalannya seolah-olah pahala wakaf sharing. Pahala wakaf tu sharing antara bank dan juga individu. Jadi sekarang ni isunya kalau saya buat wakaf, bank uruskan. Sekarang ni pahala bahagi 2 ke, bahagi 3 ke, bahagi macam mana? Ni nak cerita unlimited pahala flow, tapi dia kira bahagi-bahagi dulu. Jenis-jenis orang suka nak tahulah spesifik. Jadi Ustaz Wan, mungkin boleh terangkan, cerahkan pagi ni Ustaz Wan. Okey. Saya cuba jawab. Okey. Ayat Quran kata, surah Taubah 111 kalau tak silap, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang beriman diri mereka dan harta mereka, pulangan dia apa? Jannah. Syurga Allah. Pulangan di sana. Maksud pelaburannya memang ukhrawi base. So dalam hal ini, baik. Bank akan masuk syurga ke? Bank masuk syurga sebagai individu ke tak? So correct kat sini kalau kita faham, okey, matching dana wakaf tu bermaksud, okey, katakanlah kita akan dapat 1 juta. Dan 1 juta ini kita buat kita buat perumahan dengan kos rendah supaya kita target B40 ataupun miskin bandar dapat dengan, dan kita sewakan dengan harga yang sangat minimal. Jadi kita sudah memudahkan kehidupan mereka mendapat rumah yang selesa dan taraf kehidupan dia meningkat. Di situ selagi mana perumahan itu ada dan dia akan flow pada kita. Right. Adakah pada masa itu kita berkira contoh RM100 yang dikenakan upah ataupun sewa tu 50% hang punya, 50% aku punya. Ataupun kita pada masa itu kita hanya kata sebenarnya pahala yang aku dapat tu ialah bi anna lahumul jannah. Ya. Lahumul jannah. Dan satu ayat lagi kalau tak silap surah Baqarah, tak ingat ayat berapa, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan daripada manusia itu ada yang menjual diri mereka. Menjual diri mereka kerana mardatillah. So mardatillah ini ataupun mardatillah ni dibahas macam mana? Bukan keampunan ataupun keredaan Allah Ta'ala. Penerimaan Allah. Boleh di-quantify ke? Adakah boleh di-quantify ke? Boleh kita kata keredaan Allah ini 10%, 90%, sama macam sharing tu tadi tak? Maksudnya. Jadi, dekat sini, shareholder bank sebagai contoh dan orang-orang yang bekerja dan dia niatkan kerja itu secara di jalan Allah juga sebagai satu ibadat juga mendapat pahala lah. Dalam hal ini saya rasa nak kata sharing tu maksudnya setiap orang ada bahagian dia masing-masing lah kita kata.
Mudah kata pahala ni tak macam duit kita lah Ustaz. Ya betul. Kita ni sharing duit makin kecil. Pahala makin sharing makin besar. Macam tu lah. Gitulah faham. Jadi jangan masalah. Kalau dibahagi pun bahagian kita tu pun tak habis esok. Kerana nikmatnya syurga yang tiada galang gantinya. Ustaz Wan, satu lagi soalan sikit ringkas. Boleh ke dana zakat ditukar menjadi wakaf? Dana zakat bukan wakaf, baik. Zakat ini adalah sedekah wajib. Yang dia datang dengan requirement tertentu. Antaranya requirement ialah orang yang berharta, iaitu orang yang mempunyai aset dengan syarat-syarat tertentu, lebihan daripada zakat, daripada harta dia dengan syarat-syarat melepasi para benchmark tertentu, maka dikenakan zakat. Dan zakat ini pula bila didistribute, dia ada pula golongan 8 yang telah ditentukan. Ya, senang. Jadi requirement dia, entry requirement dia tak sama dah dengan wakaf tu. Ya. Sebab wakaf adalah hukum dia sunat. Zakat hukum dia adalah wajib. Apabila duit diberikan untuk melunaskan kewajipan, dia bukan melunaskan ke sunat. Sebab sunat tak perlu dilunaskan. Sunat ini adalah benda yang tambahan. Macam tu. Jadi kita tak boleh nak menukarkan zakat tu sebab zakat adalah liability. Zakat adalah liability. Bila kita bayar zakat, kita lunaskan kewajipan tersebut. Dan wakaf ini adalah tambahan. Side dish lah. Betul. Itu main dish, yang ni side dish. Side dish, main dish ni nak tak nak kena buatlah, kalau tidak kita ditanya. Betul. Side dish ni ialah yang membantu kita nanti. Membantu kita. Baik. Terima kasih Ustaz. Jelas. Bermakna zakat ada kaedah dia dan wakaf adalah tambahan untuk mencantik dan menyempurnakan lagi perkembangan ekonomi umat Islam di negara kita. Baik. Satu Ustaz Fazli, apa pendapat Ustaz mengenai kaedah wakaf muakkad? Adakah ianya boleh dilaksanakan di Malaysia? Wakaf sementara, kan memang bertempoh lah, temporary wakaf. Sebenarnya wakaf ada produk wakaf sementara ni dengan CIMB Islamic, yang mana kita wakafkan sementara kenderaan untuk e-hailing punya rider ni, yang mana kan, dan kemudian kita hybridkan pula dengan hibah selepas itu. Sebenarnya kalau ikutkan dalam pelaksanaan dia memang jarang lah kalau kita tengok dekat Majlis Islam Negeri ni. Tapi kita telah pun berbincang kuasa penasihat syariah Yayasan Wakaf dan juga CIMB Islamic, dan telah pun terhasil lah pun, dah jalan apa sebenarnya, dan dah berlaku 2 batch dah pun sebenarnya untuk kita punya produk ni. Wakaf muakkad terpulang babun ijtihad maftuh dalam cerita wakaf ni lah. Dalam cerita wakaf ni babun ijtihad maftuh, pintu ijtihad secara terbuka. Wakaf muakkad sebenarnya pun diterima, tidak ada masalah. Imam Malik pun ada sebut la yasturatu at-ta'bid pun sebenarnya dalam mazhab Maliki. Imam Malik dalam mazhab Maliki ada pun ulama menyebut la yasturatu tidak disyaratkan ta'bid dalam pengekalan di dalam wakaf ini sebenarnya. Bab yang khilaf, kalau cerita panjang tak cukup, pukul 12 ni sekejap kita habis ni, akan lambat pula balik kampung. Jadi dibenarkan, tidak ada masalah. Cuma pelaksanaan dia di Malaysia mungkin masih kurang popular. Jadi itulah peranan Yayasan Wakaf untuk kita cetuskan inovasi ini, berpastikan syarat, tidak ada masalah. Selagi mana ia beri manfaat kepada masyarakat dan ummah, kita teruskan. Wallahualam. Jadi insyaAllah moga-moga ianya menjawab persoalan-persoalan netizen kita. Banyak lagi ni. Sebenarnya netizen kita ni dia banyak lagi kekeliruan, dia banyak lagi soalan-soalan yang nak disampaikan tapi tak dapat kita nak bacakan. Banyak lagi sebenarnya soalan-soalan dari Facebook yang kita nak dapat baca. InsyaAllah nanti kita akan buat satu webinar besar-besaran. Kalau webinar besar-besaran tak jadi seminar lah kan. Santai tapi sampai kepada seluruh golongan masyarakat, sebab kita nak hidupkan kesedaran ni. Bila ada kesedaran, cepat-cepatlah kita buat potongan ke, kita cepat-cepat buat wakaf tunai kita melalui bank rakyat. Dan insyaAllah kegunaan dan keutamaannya cukup memberikan peranan kepada seluruh golongan masyarakat
yang mana insya-Allah akan datang. Kita tahu ekonomi, proses pergerakan perjalanan wang ringgit kita, mungkin ada problem, ada masalahnya. Inilah dananya, inilah instrumennya untuk menguatkan lagi jentera kita umat Islam terus bergerak menjadi komuniti masyarakat yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Jangan lupa wakaf akhirat ataupun ukhrawi oriented, duniawi impacted. Jangan lupa juga unlimited pahala flow. So saya nak gunakan ayat ni dulu untuk status Facebook saya. Kalau dapat 2000 like, kejap lagi Yayasan Wakaf boleh gunakan untuk brosur ya. Tapi bawa tu kita claim lah daripada Ustaz Wan Rumaizi. Ya. Okey. Okey, terima kasih semua insya-Allah. Terima kasih kepada anda semua para penonton kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih atas mood yang baik menonton dan share, kongsikan kepada orang lain. Boleh sama-sama kita tengok QR code untuk QR Pay tadi. Kalau kita dapat tengok di skrin kita sekarang, anda boleh ambil telefon anda boleh scan sama ada melalui Toypay ataupun anda boleh pakai scan saja sistem wakaf tunai Malaysia. Bila anda scan pakai kamera anda, ada keluar link. So anda klik link tersebut, klik link itu saja dan anda boleh masukkan jumlah wang anda di sana, insya-Allah. Insya-Allah. Dan anda juga boleh menyumbang secara tunai ke akaun Yayasan Wakaf Malaysia di Bank Rakyat. Nombor akaun yang tertera 1101-685804. Tunai wakaf kepada Bank Rakyat melalui Yayasan Wakaf Malaysia. Yayasan Wakaf Malaysia akan memastikan urusan harta umat Islam ini diuruskan dan disampaikan dengan sempurna. Jadi sekarang tolong cepat segera. Alah sikit je Kak, abang bukan banyak pun, RM1, RM2 ke kan. Tapi janganlah RM1, RM2. Gaji baru 2-3 hari lepas kan. Masuk lebih sikit, mana tahu Allah Ta'ala gandakan lagi hari ni rezeki terpijak. Kita tak tahu anak kita sehat, mak ayah kita sehat, kita masih lagi ada selera makan, kereta kita elok. Semua tu rezeki Allah, bukan saja duit. Tapi dengan yakinnya kita sedekah kita dulu, wakaf dulu kita pagi untuk wakaf tunai. Terima kasih kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Terima kasih kepada Bank Rakyat. Terima kasih kepada semua yang berada di belakang tabir. Ramai lagi di belakang tabir yang memudahkan urusan webinar siri 1 kita berjalan dengan lancar pada pagi ini. InsyaAllah ada lagi siri-siri yang akan datang. Terus kekal bersama kami pada waktu yang akan datang. Terus stay dengan maklumat dan hebahan yang akan kami bawakan kepada anda. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada para panel, terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz. Faham? Piu dah keluar dah. Ha? Piu dia dah Ha. keluar daripada room ni. Kata nak ambil gambar. Macam mana? Ha. Tak apalah, saya nanti screenshot daripada ni je lah, daripada rakaman nanti. Okay. Terima kasih Ustaz atas kerjasama kali ni. Okay. Saya tengah jawab soalan ni. Sebelumnya. Okay. Apa lagi? Ustaz Naha ni saja je bagi tingkatkan. Kalau dia dah keluar dia tak dapat answer ni kan? Kalau ni dia dah keluar tak nampak. Pula. Tak apalah, nanti kita jawab dekat sana dekat apa? Dekat nanti kita akan buat poster ke, kita akan jawab lah. Okey. Ustaz. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.